أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian tafsir pada malam ini, sambungan tafsir surah Yasin, siri yang ke-23, bermula ayat yang ke-59. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 59, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Shadaqallahul azim. Kalimah wamtazu bermula ayat 59 ini mengikut tafsir Al-Munir hinggalah ayat yang ke-68, 59 hingga 68. Tajuknya berkisar balasan terhadap orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 59, wamtazu itu adalah fi'il amr. Fi'il amr huruf asalnya mim ya zai. Mim ya zai. Pasal tu daripada mim ya zai juga datang perkataan mumayyiz. Maknanya anak-anak kecil yang dah boleh membezakan, yang dah boleh membezakan di antara, maksudnya yang boleh membezakan di antara baik dengan buruk, dipanggil mumayyiz. Okey, dipanggil mumayyiz. Anak-anak kecil yang boleh membezakan dipanggil mumayyiz. Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wamtazu, ni di sini ada makna perbezaan, ada makna berbeza. Berbeza macam mana? Berbeza maksudnya pisah. Pisah dia boleh akhirat nanti, maksudnya berpisahlah kamu semua, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang berdosa, daripada golongan orang-orang yang beriman. Akan dipisahkan, akan dibezakan. Jelas ya? Jadi wamtazu, berpisahlah kalian semua. Kalian semua ni fi'il amar untuk ramai, kamu ramai. Maksudnya ayyuhal mujrimun lah. Ayyuhal mujrimun, wahai sekalian orang-orang yang berdosa. Al-yawma, pada hari itu, iaitu pada hari kiamat. Ya, tafsiran dia, ayyuqalu lil mujrimin al-kafirin fil akhirah, dikatakan, akan dikatakan kepada orang-orang yang berdosa lagi kafir pada hari kiamat, pada hari akhirat, tamayyazu fi mawqifikum 'anil mu'minin. Kekallah kamu dekat tempat kamu, jangan kamu bercampur dengan orang-orang beriman. Orang beriman Allah Ta'ala asingkan. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah, diasingkan daripada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah lain, surah Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum wa fazayyalna bainahum. Begitu juga dalam surah lain, dalam surah Rum ayat 14, Allah berfirman, wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Maksudnya pada hari kiamat nanti akan dipisahkan antara orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awil muradu ataupun yang dimaksudkan dengan berpisah di sini maksudnya apa? Antara tafsirannya, yamtazul mujrimuna ba'duhum an ba'din. Sesama orang-orang kafir tu sendiri akan dipisahkan satu sama lain. Maksudnya dari satu sudut tafsiran dia, orang beriman lain, orang kafir lain. Maksudnya orang kafir golongan khas, orang beriman golongan khas. Dan tafsir satu lagi,
Orang kafir yang dah diasingkan dengan orang beriman tu pula, ada pula dia punya pembahagian lain pula sesama orang kafir. Fal yahudu firqatun, Yahudi satu kelompok. Wan nasara firqatun, Nasrani Kristian satu kelompok. Wal majusu firqatun was sabiuna firqatun wa abadul awsani firqatun wal madiyuna wal mulhiduna firqatun wa hakaza. Maknanya setiap golongan orang-orang yang kafir ni dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelompok masing-masing. Tapi orang beriman semua satu kelompok beriman. Okey. Kemudian summa abanallahu taala sabab tamyizihim an ghairihim. Kemudian ayat yang ke-60 Allah Taala menjelaskan sebab kenapa diasingkan orang-orang kafir daripada orang beriman. Mubikhan muqri'an lahum ala kufrihim, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala mencela kekufuran mereka. Firman Allah Taala ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Alam a'had ilaikum. Alam a'had, bukankah? Alam di sini terjemah bukankah. Mana dapat terjemah bukankah? Kerana alam itu, kita jumpa alam tu hamzah tu soalan, lam tu nafi. Maka digabungkan di antara soalan dan nafi. Nafi bukan, soalankah. Jadi alam bukankah ataupun tidakkah. Cuba salah seorang ibu-ibu tolong bacakan terjemah ibu-ibu semua. Apa terjemah ibu-ibu alam, kalimah alam? Ada tak? Bukankah. Bukankah sama ya? Okay, bukankah. Terima kasih Ibu Maimunah, Ibu Dr. Asia. Bukankah a'had aku perintahkan. Ibu Siti Jemarah punya tidakkah apa pun betul. Tidakkah pun tidak tu nafi, betul. Bukankah betul, tidakkah pun betul. Alam a'had, tidakkah a'had aku perintahkan. Ahad dengan mana usikum wa amurkum. Tidakkah aku nasihatkan kalian, aku perintahkan kalian wa ataqaddamu ilaikum ala lisanir rusul, ataupun aku telah dahulukan sebutan kepada kamu di dunia dulu melalui lidah para rasul, kan? Maksudnya Allah berfirman melalui lidah para rasul sebagai asbab berlakunya wahyu Allah Ta'ala itu. Alam ahad ilaikum, bukankah aku telah maklumkan pada kalian semua, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, di dunia dulu. Yang ni Allah cakap ni di akhirat, di mahsyar nanti. Kan, kat dunia, di mahsyar nanti akan dipisahkan antara beriman dengan tak beriman. Tapi disebutkan juga pada hari itu sebagai celaan kepada orang-orang yang kafir. Alam ahad ilaikum, bukankah aku telah beritahu pada kalian semua, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, bahawasanya la ta'budu, la tu la nahiyah, la memberi makna larangan. La memberi makna larangan. Asalnya ta'buduna, kalian semua menyembah. Tapi kalau la tu memberi makna larangan, maka nun belakang tu akan dibuang, akan dihadzafkan, kan? Ya, kalau fi'il mudhari' yang belajar i'rab dengan saya, fi'il mudhari' belakang tu, kalau fi'il mudhari' rafa', kan? Semua fi'il mudhari' yang belakangnya ada tambah nun tu dikekalkan nun. Yang tambah waw nun, tambah alif nun, tambah ya nun, kalau dia rafa' dikekalkan. Tapi kalau masuk la nahiyah, dia akan menjazamkan fi'il mudhari', maka nun akan dihazafkan. Asalnya ta'buduna,
Maka nun tu dihazafkan kerana ada la nahya. Jadilah la ta'budu. Cuba ibu-ibu tengok terjemah masing-masing, mesti ada kalimah jangan. Betul kan? Mesti ada terjemahan jangan. Wajib ada. Betul, Ustaz. Betul ibu kan? Kenapa jangan? Kerana la tu adalah la nahiyah. Jangan kamu semua menyembah akan syaitan. Jangan kamu semua menyembah syaitan. La ta'budu asyaitana. Innahu sesungguhnya dia. Innahu sesungguhnya dia. Siapa dia? Dia itu syaitan. Sesungguhnya dia syaitan itu lakum bagi kalian aduun mubin, adalah aduun, adalah musuh mubinun yang nyata. Hari ini para pelajar sekolah rendah projek Mahina Usaruf tu belajar pasal sifat, mausuf sifat. Jadi ibu-ibu yang tak dapat belajar tadi, tak apa. Nanti bila ada rakaman, ibu-ibu boleh tengok balik, belajar. Yang dah ada basic lah, yang belum ada basic takut tak faham. Yang dah ada basic, yang dah belajar lama sikit, boleh tengok video tu, kan, isim-isim yang rafa'. Antaranya adalah tabi'. Okay. Antara tabi' adalah mausuf dan sifat dan juga mausuf. Sifat akan ikut kepada mausuf dia. Terang sekarang bukan kelas dia. Nak tengok rakaman yang akan saya upload nanti, insya-Allah, ya. Jadi aduun mubinun. Kenapa mubinun itu rafa'? Kerana sifat daripada aduun. Macam tu. Sesungguhnya dia yakni syaitan lakum bagi kalian adalah aduun, adalah musuh mubin yang nyata. Musuh nyata kita adalah syaitan. Musuh nyata kita bukan orang yang parti politik dia tak sama dengan kita. Bukan tu musuh kita. Dia orang kata musuh dia adalah orang daripada parti sekian-sekian yang tak sama warna dengan kita. Itu syaitan telah menipu diri orang yang anggap hanya kerana tak sama warna politik, maka dia lah musuh kita. Ibu-ibu, musuh sebenar kita adalah syaitan. Syaitan adalah musuh sebenar kita. Dia akan merosakkan dan menyesatkan anak Adam dan bawa kita semua masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah musuh kita. Dia tak nak kita berjaya. Dia tak nak kita berjaya. Okay. Tafsiran dia apa? Ayat yang ke-60. Ay alam usikum wa amurkum wa ataqaddam ilaikum ala lisanir rusul ya bani Adam alla tuti'u syaitan fima yuwaswisu bihi ilaikum. Bukankah aku telah menasihati kalian? Aku telah perintahkan kalian. Aku telah dahulukan nasihat pada kalian melalui lisan pada Rasul. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Janganlah kalian taat pada syaitan. Pada barang-barang yang dibisikkan pada kalian. Min maksiyati wa mukhalafati amri. Syaitan bisikkan maksiat. Syaitan bisikkan supaya kita menyalahi perintah Allah. Fa inna syaitana zahirul adawati lakum. Sesungguhnya syaitan itulah adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bada'an min abikum Adama alaihi salam. Bila syaitan mula-mula jadi musuh kita? Sejak Nabi Adam alaihi salam. Sejak Nabi Adam alaihi salam, syaitan dah isytiharkan, syaitan dah bersumpah akan sesatkan kita semua, anak-anak Adam, dan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musuh kita adalah dia yang tak nak kita berjaya. Siapa orang berjaya? Orang berjaya bukan orang yang di dunia ni dapat kedudukan tinggi, dapat gaji besar sahaja, bukan. Itu kejayaan pada mata kita. Tapi kejayaan di sisi Allah Ta'ala adalah barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, itulah dia kejayaan yang sebenar. Allah berfirman dalam Quran. Jadi kejayaan sebenar adalah satu orang yang selamat dari neraka dan masuk syurga Allah. Walaupun zahirnya di dunia ni nampak macam tak maju, nampak macam kolot, nampak macam
Tak ada apa pun pada dia. Contoh negara Afrika tu ibu, contoh kan. Ada tak ibu negara Afrika yang baca Quran pun pakai pelepah-pelepah lagi? Ada tak negara Afrika hafal Quran pun pakai papan lagi? Itu pun dia tulis padam, tulis padam. Ada tak ibu? Biasa jumpa tak dalam dokumentari? Ada. Ya ada. Ada ibu kan? Kita tengok kesian dia orang. Tapi dia orang bahagia ibu. Bahagia kenapa? Dia orang tahu. Dunia ni bukan tempat sebenar. Jadi memang Allah uji mereka dengan kemiskinan. Uji mereka dengan kemiskinan, tapi hidup mereka bahagia. Sentiasa dengan Quran aja. Ada tak mereka terkesan dengan gadget-gadget ke? Tak ada ibu. Dia orang ada masa hafal Quran, ulang Quran. Quran tu jadi nikmat pada mereka. Lepas tu bila mati nanti ibu, mereka dosa mata tak banyak, dosa mengumpat tak banyak. Pasal apa? Tak ada sumber yang mereka nak sibuk dengan Quran, hidup pergi pasar balik pasar, masjid balik masjid, macam itulah. Bukan nak kita menolak kemajuan, bukan ibu. Silakan maju, tak ada masalah. Tapi kalau kita maju, manusia rasa dia maju, tapi ramai yang meninggalkan perintah Allah. Contoh ibu, dekat Malaysia ni, kita kata kita negara maju. Tetapi subuh saja berapa ramai budak-budak pergi sekolah tapi solat subuh. Jaga solat subuh. Katakan di antara 100% semua pelajar-pelajar sekolah menengah saja yang pergi harian. Asrama insya-Allah lah jaga sembahyang. Tapi yang pergi harian ibu. Berapa ramai yang tak sembahyang subuh? Ramai tak ibu? Berapa ramai yang tak sembahyang subuh? Pasal apa? Takut tertinggal bas yang macam-macam. Parents pula kalau tinggal bas dia marah. Kalau tinggal sembahyang, tak apalah nanti belum qada macam tu. Pasal kita jumpa ibu ya, ramai yang macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman pada kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seterusnya ayat 61. Wa ba'da nahyi an ibadati ghairillah amara ta'ala bi'ibadatihi. Setelah Allah melarang daripada menyembah selain daripada Allah, Allah perintahkan pula untuk memperhambakan diri padanya. Ayat 61. Wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Wa ani'buduni. Dan bahawasanya u'buduni, sembahlah oleh kalian semua akan aku. Jadi kalau nahi lawan dia amar. La ta'budu tu nahi, larangan. Lawan dia amar, u'budu tu fi'il amar. Sembahlah oleh kalian semua, ni akan aku. Allah larang sembah selain daripada Allah kerana semuanya tak layak. Tak ada satu pun yang layak disembah. Kerana semuanya bukan Tuhan, hanya Allah Ta'ala sajalah Tuhan. Pemberi manfaat, mudarat semuanya Allah Ta'ala. Maka sembahlah aku. Hadza, inilah dia. Apa ini? Ini jalan menyembah Allah Ta'ala itu, jalan ibadah itu. Siratun mustaqim adalah jalan yang lurus. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jalan lurus adalah jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala jalan yang terpesun daripada mentaati Allah, ia adalah jalan yang menyimpang daripada kebenaran, tidak betul dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ibu-ibu semua ya. Tafsiran dia ay wa an wahiduni wa ati'uni fima amartukum bihi. Bahawasanya esakanlah aku, taatlah padaku pada barang perkara yang aku perintahkan kamu dengannya. Apa Allah perintahkan? Taatlah pada Allah. Wa nahaitukum anhu, apa yang aku larang janganlah kamu buat. Wa hadzal ma'muru bihi wal manhi anhu wa tariqul mu'tadil al-qawim. Jadi ketaatan pada Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah dia jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang tegak, yang Allah perintahkan untuk kita ikut. Itulah dia dinul Islam, agama Islam. Yang kita minta hari-hari, ihdinas siratul mustaqim. Jadi as-siratul mustaqim itu adalah jalan Islam. Ayat yang akhir pada hari ini,
Summa akhbarallahu ta'ala an masa'is syaitan fi idlalis sabiqin. Kemudian Allah mengkhabarkan mengenai usaha-usaha syaitan pada menyesatkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu telah disesatkan oleh syaitan. Mereka pun dah mati dah. Maka kita yang masih hidup sepatutnya ambil pelajaran daripada kegagalan dan kehancuran umat-umat terdahulu yang mentaati syaitan. Allah berfirman ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul azim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ. Ibu-ibu yang belajar di surah Hidayah sebelum ni dan juga ibu-ibu yang belajar online, kalau kita jumpa laqad. Ada berapa penegasan kat situ? Cuba ibu-ibu ulang kaji balik. Kalau laqad Ada berapa penegasan? 2. Apa dia pertama? Lam. Lam. Apa nama lam ibu? Qad. Apa nama lam? Apa? La dan ta. Lam Yang tak la takkid. Nama dia lam takkid. Tak- Lam takkid. Lam penegasan. Kemudian qad. Qad tengok sebelah dia apa. Kalau qad ni masuk pada fi'il madhi, adalla ni fi'il madhi. Maka qad memberi makna penegasan. Okay, kalau jumpa laqad macam ni, ada 2 kali penegasan. Cuba ibu-ibu tengok terjemah ibu. Betul tak ada penegasan pada terjemahan? Apa terjemah ibu semua? Walaqad. Dan Sesungguhnya. sesungguhnya saja. Ada tak terjemah dia lebih sikit? Penegasan dia lebih sikit. Ada tak? Tak ada. Sesungguhnya saja. Ya, Okay, tak ada. Tak ada. Okey, itu terjemah mudah lah. Kalau ada yang terjemah, dia doublekan penegasan dan sesungguhnya dia benar-benar telah menyesatkan, pun lagi baguslah ya kalau ada 2 penegasan kat situ. Adalla ibu, adalla ini adalah fi'il madhi daripada bab if'al. Asalnya adlala, adlala. Tetapi orang Arab macam biasa, bila 2 harakat yang berbaris, dia suka huruf yang sama, dia suka untuk idghamkan. Maka jadilah adalla. Adalla. Bila adalla ni dia jadi apa ni? Mudha'af. Adalla. Apa 3 huruf asalnya ibu? Adalla, apa 3 huruf asal? Dot lam lam. Betul. Dot lam lam biasanya ada makna apa? Sesat. Sesat. Kalau sulasi mujarradnya dhalla. Kalau dhalla sahaja sesat. Telah sesat. Tapi kalau adalla bab if'al. Adalla yudhillu idlalan. Maksudnya telah menyesatkan. Betul kan ibu? Terjemah ibu semua ada imbuhan me dengan kan. Betul? Betul. Betul Dia Ustaz. tak boleh terjemah sesat saja. Dia menyesatkan. Kerana syaitan tu memang dia sesat. Masa yang sama dia menyesatkan. Walaqad adalla. Dan demi sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan. Minkum daripada kalian. Daripada golongan kalian, golongan manusia. Jibillan kathira. Jibillan maksudnya kelompok ataupun golongan kathira yang banyak. Kelompok yang banyak ataupun bilangan yang banyak sekali. Banyak manusia yang terjatuh dalam tipu daya syaitan dan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Okey, sesungguhnya syaitan telah menyesatkan ramai daripada manusia. Afalam takunu taqilun. Afalam, maka tidakkah? Maka tu kita ambil pada fa tu. Afalam, maka tidakkah? Tidak tu pada lam, lam tu lam nafi. Kah tu pada hamzah. Afalam, maka tidakkah? Takunu, kamu semua. Asalnya takununa. Takununa. Tetapi kerana ada lam, lam itu kalau belajar bahasa Arab,
untuk masuk pada fi'il mudhari'. Bila lam masuk pada fi'il mudhari' dia akan menjazamkan. Maka takununa fi'il mudhari' mula dengan ta, belakangnya waw nun. Nun belakang tu adalah nun tambahan. Bila masuk lam dia hadafkan, dia buang. Maka kita baca afalam takunu, tidakkah kalian semua taqilun, berakal. Maknanya kalian dah tahu dah syaitan itu adalah musuh utama. Kenapa kamu taat pada dia? Dia telah sesatkan ramai antara kalian. Kamu semua ni tidak ada akal ke? Tu mas terjemah kasarnya. Kamu semua tidak ada akal ke? Allah tuju pada siapa? Tuju pada kita lah. Siapa lagi? Kita jangan ingat semua pada orang lain, kan? Kita ni yang cakap ni, kita yang belajar ni, kita tujukan pada diri kita dulu. Berapa banyak yang kita tertipu dengan tipu daya syaitan. Antara syaitan tipu kita dalam bab agama, dalam bab ibadah. Nampak kita ibadah ni, Masya Allah, tabarakallah. Taatnya kita pada Allah, kita tak tinggal sembahyang, kita tak tinggal puasa, tahajud pun tak tinggal. Lalu kita berasa kita mulia, lalu kita berasa kita lah orang yang dekat dengan Allah. Orang lain jauh dengan Allah. Nampak orang-orang lain yang maghrib ada lagi kat padang, kita bandingkan, kita rasa kita lah orang yang kalau bandingkan itu dari segi bersyukur, syukur kerana Allah bagi hidayah pada kita, itu tak apa. Tapi kalau berasa kita lebih baik dari sudut kita sombong pada dia, itu yang tak boleh. Berasa diri lebih baik kerana dengan rahmat Allah, Allah kesian pada kita, dapat aku nikmat iman ini, syukur sangat, itu tak apa. Tapi kalau kita berasa lebih baik dengan sifat ananiah, sifat keakuan, itu bahaya kerana itulah sifat yang syaitan dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi afalam takunu taqilun, tidakkah kalian semua berfikir? Tafsiran dia, laqad aghwa syaitanu khalqan katsira. Syaitan telah menyesatkan ramai manusia dan telah memperhiaskan pada manusia buat maksiat dan telah memalingkan manusia daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, kamu tak tahu ke betapa syaitan itu musuh kalian? Kita taat pada syaitan, kita tak sedar ke syaitan itu musuh kita? Ini Allah Ta'ala suruh kita semua berfikir ibu. Itu Allah kata, afalam takunu taqilun, kamu semua tidak berfikir ke? Tahu kan syaitan itu musuh? Kenapa kamu taat juga pada dia? Tahu kan perintah dia tu akan menyebabkan kamu sengsara akhirat nanti. Kenapa kamu dengar juga cakap dia? Macam tu ibu. Sekat itulah ibu ya. Sekat itu untuk hari ini sampai ayat 62. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada ayat-ayat yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah ibu. Sambung sebentar lagi pukul 10.05 insya-Allah dengan sambungan ulang kaji fi'il madhi dan fi'il mudhari' daripada surah Al-Kahfi siri yang ke-8. Lagi 3 siri sampai habis siri 10. Kemudian kita akan belajar khas mengenai fi'il mudhari' pula, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ibu. Jumpa kita insya-Allah.